Sophie nanti buat konten dengan Four Angels. Ada konten The Four Angels tu. Hari ni Sophie post konten. Esok Sophie akan post konten dengan The Four Angels. Esok baru Sophie akan post konten dengan The Angels. Esok korang stay tune je. Esok baru post. Hari ni tak lagi. Hari ni Sophie post Alah, tutorial kening lah. Sophie tak reti nak ajar lah kalau tutorial kening. Salam dari Brunei. Waalaikumsalam. Mana share kat cyber. Sophie kat rumah parents ni. Sophie turun Gombak. Ada cuti kan, so itu turunlah Gombak. Hari tunggu konten. Hari ni ada konten. So korang stay tune je. Ni cara Sophie prep muka tau. Tengok Ni cara Sophie prep muka Sophie. Kat cyber. Share dah turun cyber dah. Sophie pakai Hada Labo dulu. Boleh sebut ke? Tak boleh sebut kan. Ni sesuai untuk muka yang dry skin macam Sophie lah. Sebab Sophie jenis dry skin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So cuti ke? Kan cuti. Kak Bella dengan Abel kan pergi honeymoon. So kita orang cuti lah. Tapi bukan cuti untuk buat konten sendiri Hanya cuti untuk tak masuk office je lah. Konten sendiri still kena jalan. Okay? Sophie duduk mana? Sophie balik rumah family. Buat konten lagi Sophie. InsyaAllah korang support lah Sophie. Okay? Support konten Sophie baru keluar kan. Semalam siapa yang dah tengok? Korang dah tengok ke belum konten Sophie semalam? Sophie buat lah awak lagi dengan Abel Lokman. Sophie tak boleh lah jumpa dengan Lokman. Aku rasa macam nak gaduh je dengan dia. Best. Sophie kan sejenis suka dapat orang yang boleh lawan mulut. Sophie suka. Kenapa peran video tu lama? Sebab Sophie daripada awal sampai sekarang, Sophie memang ada masalah editor. Sophie masih lagi tak jumpa editor yang tetap. Lagi-lagi 17 konten ni lagi lah kena cari yang tetap. Tapi Sophie tak ada lagi. Sophie lawa tanpa make up. Tapi still tak confident. Still kena make up. Cuti berapa hari? Cuti sampai 12 hari bulan. Moisturizer ala Alpha. Ibu orang tengah buat live tau. Sophie tak jalan ke? Tak jalan. Jalan apa? Tutorial kening. Mana aku reti nak ajar orang buat tutorial kening. Ibu ni nampak ibu lah. Tak buat konten dengan Syami ke? Nak issue konten lah ni. Kang nanti tak post konten. Cakap apa pula korang ni kan? Nak issue konten lah ni. InsyaAllah Sophie akan post konten berderet je. Selalu pakai FD apa, Maiz? Kalau cushion bilik tu glow. Hari ni ada ke? Hari ni ada konten. Hari ni ada konten. Ibu kenapa tak rasa aircon, Bu? Baru pasang. Banyak asuh. G2G cushion. Kod Afagato. Sophie kat rumah family. Sebab cuti balik rumah family. Ibu janganlah tengok video orang depan orang. Tak suka lah dengar suara. Dah sangkut pula mak anak 3 ni dengan Syami ya ke? Akak terima kasih. Kira salam kat ibu-ibu. Orang kira salam.